Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roslan bin Mustafa. Sekarang ni sebagai pewaris Berita Silat Tempur Betawi Indonesia lah. Saya terus mendidik jurulatih-jurulatih permainan tempur Betawi di Malaysia ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Iqbal bin Harudin, iaitu pengarah untuk dokumentari Gelanggang Silat Tempur Betawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eka Ashraf bin Kamal. Saya adalah penolong pengarah untuk dokumentasi pendek Gelanggang Tempur Betawi. Gelanggang Silat Tempur Betawi ini menceritakan tentang sejarah-sejarah Silat Tempur Betawi dan juga teknik-teknik Silat Tempur Betawi ini. Jadi, untuk melaksanakan pengemaran, saya telah menghubungi Ustaz Roslan bin Mustafa untuk mendapatkan akses daripada beliau dan mencadarkan kepada beliau untuk melakukan pengemaran berkaitan tentang Silat Tempur Betawi. Silat Tempur Betawi ini adalah silat di mana asalnya daripada Indonesia dan dibawa ke Malaysia melalui kepimpinan Ustaz Roslan bin Mustafa, iaitu pengasas Silat Tempur Betawi di Malaysia. Kami cuba untuk menjelaskan dan memberi ilmu pengetahuan kepada semua yang mungkin masih lagi tak tahu silat Betawi yang sebenarnya silat tempur pada ketika pada satu masa dahululah, dan kami ceritakan tentang asal-usulnya, teknik yang digunakan, harapan dan cabaran mereka lah. Tujuan saya membuat dokumentari pasal Silat Tempur Betawi ini adalah untuk mendedahkan kepada semua orang, terutamanya kepada remaja-remaja dan anak-anak muda berkaitan tentang Silat Tempur Betawi ini, kerana silat ini tidak ramai yang mengetahui tentang silat ini di Malaysia kerana asalnya di Indonesia. Jadi saya telah berbincang dengan klien saya, kami pun menghubungi Ustaz Roslan dan berjumpa beliau untuk melakukan sesi temu bual bersama beliau. Sepanjang dokumentari pendek ini dilakukan, sedikit sebanyak kami diberi ilmu pengetahuan tentang silat Betawi yang ianya merupakan silat yang unik namun masih lagi tak diketahui oleh khalayak ramai masyarakat di Malaysia lah. Antara cabaran yang kami perlu lalui adalah sebabkan gelanggang Silat Tempur Betawi ini masih tidak dapat dibuka kerana masalah kesihatan Ustaz Roslan sendiri. Jadi kami terpaksa bergerak daripada Putrajaya ke Rembau Negeri Sembilan untuk mendapatkan footage-footage yang ada lah. Di Putrajaya saya telah bertemu dengan Cikgu Firdaus. Saya telah menghadiri beliau punya gelanggang untuk mendapatkan footage-footage biro latihan silat di sana. Kami meminta pertolongan daripada juru-juru latih di sana untuk melakukan demonstrasi silat di Kelab Tasik Putrajaya untuk mendapatkan footage-footage biro, di mana saya meminta jurulatih di sana untuk membuat satu demonstrasi seperti tari sembah dan juga demonstrasi pertunjukan golok. Cabaran yang kami hadapi adalah banyak, seperti kos, equipment dan kenderaan lah. Namun kami dibantu penuh oleh market production dan juga production. Terima kasih. Harapan saya kepada dokumentari ini agar dapat memberi pendedahan kepada anak-anak muda dan juga terutamanya pada remaja-remaja pada zaman ini untuk kita sentiasa mengamalkan silat dalam diri kita untuk mempertahankan diri dan juga negara. Saya harap dokumentari ini dapat memberi banyak manfaat kepada orang-orang di luar sana supaya kekalkan warisan seni silat Melayu kita. Harapan saya supaya remaja, masyarakat dapat memandang silat ini sebagai silat seni warisan budaya Melayu yang bukan di Malaysia sahaja namun di Indonesia dan Nusantara lah, di seluruh Asia. Jangan lupa saksikan dokumentari pendek Gelanggang Tempur Betawi hanya di KKTM Rembau. Jangan lupa saksikan Gelanggang Tempur Betawi hanya di KKTM Rembau.